Dia perlukan 6 sudu tepung beras, Tepung beras kita agak-agak je. 4 sudu tepung gandum, Tepung gandum letak ikut suka. 2 sudu tepung ubi, Sedikit tepung jagung. setengah sudu baking powder, Setengah sudu baking powder. setengah sudu chicken stock, masukkan sedikit garam. Chicken stock sikit. Garam sikit. Lepas tu kita masukkan dalam satu cawan air sejuk. 1 cawan air biasa. Kacau sampai dapat kepekatan macam ni. Pekat macam ni lulus tak bang? Lepas tu kita masukkan ayam. Lepas tu masukkan ayam. Ayam saya pakai bahagian thigh, bahagian paha buang tulang tu. Saya guna ayam asal ada je bang. Mana-mana boleh. Kemudian korang boleh goreng dalam minyak yang panas. Nak lagi garing, korang buat double fry. Goreng 2 kali. Tak nak bang. Tak gemar double ni. Jadi dah siap, kita akan dapat tekstur ayam goreng yang agak garing lebih kurang macam ni. Bang, saya punya ni dah macam cucur dah bang. Kira lulus tak Kemudian korang boleh panaskan dalam 1 sudu butter. Masukkan dalam 3 tangkai daun kari, Masukkan daun kari. 4 tangkai cili padi Masukkan cili padi. dan juga dalam 3 ulas bawang putih. Last sekali masukkan bawang putih. Stir fry dengan butter ni sampai dia naik bau. Kita masukkan dalam setengah tin susu cair. Dah macam nak buat teh tarik dah ni bang. Masakkan sekejap. Kacau-kacau manja jap. Lepas tu korang boleh perasakan dengan sedikit garam. Dan juga kita masukkan 1 sudu kecil susu pekat. Masuk garam sikit. Susu pekat sikit. Sambung masak lagi. Lepas tu barulah korang boleh masukkan kita punya ayam yang telah digoreng. Dan kita gaul sekata ayam dengan sos buttermilk. Masukkan ayam tadi. Lepas tu gaul-gaulkan. Kenapa sos saya ni cair bang? Kalau korang suka pedas lagi, korang boleh taburkan dengan chili flakes. Saya bang, saya suka pedas. Saya letak cili padi. Tambahkan hirisan cili padi merah. Saya letak cili lagi bang. Siap buttermilk chicken dari Cik Sayang. Ambil ayam sikit, ambil nasi sikit. Taste rasa, sedap tak? Bang, bapak sedap bang buttermilk chicken. Rasa macam ayam salut dengan kuah cheese. Ayam walaupun dah tak rangup sangat tapi dia flavor ke langit bang. Sedap gila. 11/10. Terbaik bang. Okay guys, jumpa lagi.